Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Yang bawa baju harapan, yang bawa baju keadilan, yang bawa baju amanah, bawa baju TV. Kenapa kaki tepuk kapal Satu tersebut? jiwa kita tidak membawa, takkan ada yang memisahkan kita. Semua Malaysia kita, Melayu, Cina, India, bukan kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, rakyat disantuni, satukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Berdiri megah, selamanya kita bersama, warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, bukan kadasan kita sejiwa. Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani, harus satu hati, kita semua sama Malaysia. India dibahas, mendukung kata yang indah. Hai akan tarian negara, hai Melayu pula Yang tidak tunduk kepada tekanan, yang tidak goyah dengan godaan, yang tetap teguh berdiri mempertahankan kebenaran, keadilan dan walau apa jua cabaran. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada pemimpin kami yang bijaksana, khususnya ucapan saya. Melayu, Cina, India, Ini kita akan menjadi kadasan satu kita model sejiwa. projek pengangkutan awam yang paling modern dalam dunia. Malaysia madani, Kerajaan madani yang selesai. Ia barat, selatan dan utara. Kalau boleh kawan kita kita bodoh, Hai bersatu negeri sebenarnya pun kita lawan kita. kita semua sama Malaysia. Malaysia madani, Negeri sebenarnya pun kita berdoa. bukan rasa demi negara. Malaysia madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Kita semua sama Malaysia. Pilihan negeri dan juga pilihan federal. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Pakatan. Kita naikkan peningkatan gaji penjawat awam yang tertinggi dalam sejarah. Nak pilihan raya, baru sibuk. Nak pilihan raya, baru agi-agi pada rakyat. Kita mulakan tahun 2023. Remember that. Yang sedia bekerjasama, kita sambut dengan baik. Yang rasa nak lawan, kita lawan dengan bersungguh-sungguh. Bercakap soal prinsipal, soal governance, or anti-corruption, these are our real friends. Kalau inilah pilihan mereka, maka harapan kita bertanding di semua kawasan. Semua kawasan. Tapi saya sebut tadi, kalau mereka yang melanggar, kita kawal. Kalau mereka berunding dengan baik, kita tanya orang baik dan sabar dan bijak dan mau selamatkan negara ini. Apa dia kekuatan negara ini? Political stability.
politiknya stabil. Membawa. Tapi kalau dah kita dah begini, sudah teman sabit kita betul. Kita bersedia untuk menyerahkan tim tersebut. Ada 3 pemimpin parti yang akan menerima kit serahan daripada Yang Berhormat Pengerusi Pakatan Harapan. Topi dan juga bendera Pakatan Harapan menandakan kesediaan untuk marah pelanggar seterusnya. Boleh beratur ataupun boleh berbaris selepas menerima kit, berbaris untuk sesi bergambar sebentar untuk Pakatan Harapan Negeri Johor. Kini wakil bagi negeri Melaka pula sedang menerima kit Pakatan Harapan mereka. Jadi mohon Pak bersedia untuk melancarkan urusan ini. Dengan bendera dan juga topi sebagai simbolik kit pilihan raya kita, simbol Persediaan Ismail Syahid. bagi Pakatan Harapan. Baik, kita sesi bergambar sebentar. Pakatan